Sekarang kita nak masak nasi raja. Nasi raja untuk kenduri ya. Untuk 300 orang. Mula kata kita masukkan daun kari. Daun keropole orang panggil. Daun kari orang panggil. Abang tengok. Di sana rumah kenduri sekarang. Saya berada di rumah kenduri. Lepas tu kita masukkan 4 sekawan. Jintan putih, jintan manis. Dan kita masukkan ni bawang kecil. Bawang kecil. Apa dia? Ada mana? Bawang kecil apa? Sekilo. Bawang kecil sebanyak sekilo. Okey, kita tumis bagi garing dulu. Ni untuk 30 kilo. 30 kilo merah. Mereka tak percaya saya belajar dengan orang apa? Orang lama. Inilah orang lama. Generasi apa generasi orang tak percaya. Dan ni kita duduk rumah kenduri tu tunjuk. Kan? Bismillah. Tu, semua orang dah saji yang makanan. Nasi raja. Nasi raja ni satu Malaysia. Yang ni baru nasi raja. Tempat lain tak ada lah. Wayang lah. Okey, kemudian kita buat awareness party. Pengganti minyak sapi. Nak buh minyak sapi boleh ke? Boleh. Ni kita bagi ekstra lah kat apa ni. Bagi penyedap dah awareness party. Marvelous. Minyak dengan awareness party. Okay, kita tumis bawang kita sampai kamera live ataupun kamera lah. Chef. Jangan sampai kamera hilang dah. Jangan sampai kamera hilang dah. Sampai kamera hilang lu tahu lah. Sampai dia dua lagi bagus. Okey. Kemudian kita buat rempah sup. Rempah sup adabi lah. Kalau tak ada adabi tak jadi. Ni dari tahun 84. Tahun 94 adabi. Betul kita buat rempah kari daging. Kari daging. Tak tahu lah. Pro lah. Kan? Bukan nak kau gram-gram lah. Daging dia tak kira apa kari daging lah. Dia tak kira apa kari daging lah. Bubuh lah. Ni ada serai. Mudah. Okay, serai, kunyit hidup. Bawang besar, bawang putih. Halia. Masukkan bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jalan. Ni veteran lama. Apa tak kenal. Mungkin semua orang dalam ni pun kenal. Kacau pun macam mana tengok. Garam suku rasa. Garam suku rasa. Tak ada gula, tak ada aji pun tak ada. Ni garam saja. Ori dia. Ori. Pak cancau ni untuk 10 kilo. Pak cancau untuk 10 kilo. Jadi kita buat 12. Kena buat 12. Pak cancau untuk 10 kilo. 30 kilo, sorry. 12 cancau untuk 30 kilo. Balik rumah, boleh buat zikir lah. Zikir mau kuat baru nasi sedap. InsyaAllah. Pastikan rempah masak cantik dulu, geng. Semata-mata ambil abang ni daripada Johor untuk kacau ni. Jangan main-main. Bismillah. Kemudian masukkan ayam. Bismillah. 10 liter. Yang pertama 10 liter. Okey, 10 liter. Yang kedua 20 liter. 20 liter. Yang ketiga bismillah. 30 liter. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Kemudian baru kita buat beras. Masukkan beras. Masuk. Ni. Kemudian kita masukkan beras. Ni 20 kilo. Ni tadi 10. Ni 20. Okey. Cara bubur beras pun kena ada cara ni. Okey. 30 kilo beras. Kambing kurma. Respi asli miah. Asli daripada kampung Belah Gajah. Resipi ni tak ada nak ambil, depa tak mau bagi.
rahsia keturunan tu. 7 keturunan tu. Okey. Kita kena kerak kacau. Resipi nasi kawah. Resipi nasi kawah. Okey, bila dah kering tu geng. Bila dah kering tu kena kalih. Oh. Bila kering, kita nampak kering, kita kena kalih. Kalih, buat kat tempat dia juga. Nampak. Cara kalih pun dia kena ada cara. Kalih. Boh, kat tempat dia balik. Mana ada cedok, itu dia kena buang. Nampak. Nasi ni orang dalam pantang boleh makan. Ambil resipi ni. Orang dalam pantang, isteri-isteri mana dalam pantang, suami boleh buat lah. Kan? Nasi putih lah. Nasi putih bagi, nasi kuning semua. Okey, kemudian kita kena perata dia. Perata dia kita nak pangkat wap. Wap daripada nasi tu tak mau keluar. Tu. Kau ni tudung meja dengan baju perfect. Kena leceh-leceh sama ni. Dekat baju. Leceh sama. Kena bagi padat supaya wap dia tak keluar. Nampak? Dia ada kegang rumah. Dia ada kegang. Dia ada kegaran tu kan elok cantik elok dia tak kentong. Dia jadi macam span tu kau masak elok lah. Kalau ratuk-ratuk dia ada apa reflection tu. Gegaran dia tu. Dia kata nasi ni elok ni. Kita pangkap. Ni nak masak lah. Nak masak dah. Kali kedua. Rumah kata ada spare. 3 ekor spare. Semua orang lama-lama masak. Jom tak kata tu tak mani. Cuk udang pun dah. Kalau nak cuk udang boleh kontak kau ni. Kak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Cik Raja kita dah siap.